Hello semua dan selamat datang. Hari ini kita nak selami satu kisah legenda dari Malaysia yang sangat menakjubkan, penuh dengan majis, keberanian dan pengajaran yang wow, mendalam. Jom kita masuk terus ke dalam dunia Talia dan raksasa Kad-Kad. Cuba fikir sekejap. Pernah tak satu perbuatan baik yang kita buat yang nampak kecil je, tanpa harap balasan pun, tapi akhirnya impak dia tu betul-betul mengubah takdir? Persoalan inilah yang jadi tunjang utama cerita kita kali ni. Okey, jom kita mulakan pengembaraan kita dengan bab pertama. Macam mana seorang gadis biasa boleh bertemu dengan seekor raksasa yang luar biasa? Bayangkan, sebuah perkampungan yang tersorok, aman damai, namanya Bukit Ungu. Di sinilah komuniti orang asli tinggal. Hidup mereka sangat harmoni dengan alam. Hutan tu bukan sekadar tempat, tapi itulah rumah mereka. Nah, inilah dia dua watak utama kita. Sebelah sini, kita ada Talia, seorang gadis orang asli yang muda, tapi hatinya penuh dengan sifat belas kasihan. Dan di sebelah sana pula, raksasa Kad-Kad. Nampak macam menakutkan kan? Macam katak gegasi, ada tanduk, ada taring. Tapi, dia sebenarnya penjaga hutan Bukit Ungu. Jadi, inilah detik yang mengubah segala-galanya. Suatu hari, Talia terjumpa seekor kuat-kuat ni cedera parah. Tanpa rasa takut, tanpa fikir dua kali, dia terus rawat luka raksasa tu, guna herba hutan yang dikenal. Satu tindakan yang nampak mudah kan? Tapi dari sinilah, satu ikatan yang sangat istimewa mula terbentuk. Tapi macam mana dalam mana-mana cerita pun, kedamaian ni tak lama. Sesuatu yang gelap mula datang menghampiri Bukit Ungu. Dan inilah dia ancaman tu. Kenalkan, Tuan Binjah. Dia ni definisi sebenar sifat tamak. Bagi dia, hutan tu bukan rumah atau alam yang perlu dijaga. Tak. Bagi dia, hutan tu cuma lubuk emas yang dia nak kaut sebanyak mungkin. Tak kira siapa pun yang terkesan. Keadaan mula jadi tegang. Satu, adik Talia tiba-tiba demam panas. Mereka sekeluarga cemas, nak bawa ke hospital. Tapi bila sampai stesen kereta api, Tuan Binjah pula halang dan marah-marah. Dan masa itulah berita sampai. Raksasa kuat-kuat tengah mengamuk dekat kamp pembalap. Tapi serangan ni bukan serangan buta tuli ya. Ada sebabnya. Rupa-rupanya, orang-orang Tuan Binjah dah musnahkan sarang Kad-Kad, dah bunuh keluarga mereka. Jadi ini bukan keganasan, ini adalah pembalasan dendam. Alam sedang melawan balik. Bayangkan suasana tegang dekat stesen tu. Binjah dan orang-orangnya semua takut menyorok. Tiba-tiba, seekor Kad-Kad yang ada parut yang sama macam yang Talia rawat melompat ke bahu bapa Talia. Tapi, dia tak serang. Dia kenal Talia. Dia kelip mata dekat Talia, lepas tu dia undur dengan aman. Kebaikan dibalas kebaikan, depan mata semua orang. Dan di sinilah kesilapan paling besar si Binjah. Dia tak faham langsung apa yang jadi. Dia nampak tanah warna ungu kat badan Talia, terus dia fikir, ni mesti sihir. Tanah ni yang buat raksasa tu takut. Dia buta, betul-betul buta dengan kuasa sebenar yang selamatkan keluarga tu, iaitu kuasa kebaikan hati. Dan salah faham inilah yang buat dia jadi lagi tamak. Disebabkan salah faham dan ketamakan Binjah inilah cerita kita sampai ke kemuncaknya. Pertarungan terakhir antara manusia tamak dengan alam semula jadi bakal berlaku di Bukit Ungu. Dengan kepercayaan karuk dia tu, Binjah datang balik, kali ni dengan samseng, dengan jentera berat. Dia nak halau semua orang kampung yang dipimpin oleh Tok Sibat semata-mata sebab dia nak lombong tanah ungu ajaib tu. Dalam kekecohan tu, bila orang kampung cuba pertahankan rumah mereka, Tuan Binjah lepaskan 2 das tembakan. Salah satunya kena pada lengan bapa Talia. Keadaan jadi sangat-sangat genting. Dan dalam saat paling cemas tu, bila tengok ayah dia cedera, bila tengok kaum dia diancam, Talia buat satu-satunya benda yang dia boleh fikirkan. Dia menjerit sekuat hati, memanggil satu-satunya kawan yang dia ada. Kawan yang terikat dengannya sebab satu kebaikan kecil dulu. Dan alam menyahut panggilannya. Bukan satu, bukan 2, tapi beratus-ratus raksasa Kad-Kad keluar dari hutan. Mereka bukan lagi raksasa yang mengamuk, tapi macam satu batalion tentera pelindung. Sasaran mereka jelas, hanya Binjah dan orang-orangnya.
Pertarungan tu sekejap je, tapi dahsyat. Keadilan alam dah ditegakkan. Binjah dan pengikutnya terima balasan atas ketamakan mereka. Dan lepas tugas mereka selesai, semua raksasa kad-kad tu hilang, gaib balik ke dalam hutan. Seolah-olah tak pernah muncul pun. Okey, ceritanya memang hebat kan? Tapi kisah ni bukan sekadar cerita fantasi. Jom kita tengok apa sebenarnya pengajaran yang tersembunyi di sebalik semua ni. Jadi, apa mesej besar kat sini? Cerita ni sebenarnya macam cermin kepada dunia kita. Ia pasal konflik antara manusia dengan alam. Ia buktikan yang prinsip kebaikan dibalas baik itu memang wujud. Ia juga tunjukkan betapa bahayanya sifat tamak. Dan pada masa yang sama, ia buka mata kita tentang kesusahan yang sering dihadapi oleh masyarakat orang asli. Dan apa yang kita boleh contohi? Daripada Talia, kita belajar pasal baik hati, tolong je, tak payah kira rupa. Daripada bapa dia dan Tok Sibat, kita belajar pasal kasih sayang dan berani pertahankan hak kita. Dan ya, daripada raksasa Kodkat, kita belajar tentang kesetiaan dan tanggungjawab kita untuk jaga alam sekitar. Sebelum kita berakhir, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni untuk difikirkan. Dalam dunia kita yang sebenar, di mana mungkin tak ada raksasa penjaga hutan, siapa agaknya yang akan pertahankan alam dan komuniti yang bergantung padanya daripada kerakusan manusia? Siapakah wira itu? Mungkin jawapannya ada pada kita sendiri. Fikir-fikirkanlah.